Okey, jadi kita sambung lagi punya animation. Kita akan pergi ke objek seterusnya. Saya sembunyikan dulu sangkap sebab dia mengganggu. Kita akan pergi ke stopper depan ni. Alright. Jadi stopper depan kita pun ada dua stage. Kita nak tambah dekat sini everywhere action, play animation, click. Animation yang kita nak pakai adalah kita tarik je animator kat sini. Yang kita nak pakai adalah stopper depan anim. Macam tu kan. Kemudian kita pergi ke kipas rosak. Okay. Kipas rosak pun ada dua dekat sini. Kita tambah play animation on click. Kita nak tarik animator ni masuk ke dia. State yang kita nak pakai adalah bilah rosak anim. Kemudian kita nak pakai bilah yang ni lah, yang baru. Nak tukar. Pun ada dua state. Kita tambah play animation on click. Kita tarik animator yang kita nak access. Jadi kita pakai bilah kipas anim. Alright. Jadi kita test dulu. Kita test, save. Okay, so kita boleh klik, dia buka, klik, dia buka, klik. Alright, dia buka. Jadi itu cara dia. Jadi kita dah boleh, cuma sekarang ni bila dia klik-klik ni dia akan macam tu lah. Dia akan ulang-ulang semua. Jadi sekarang ni kita akan buat aturan untuk kita, kalau kita perasan sekarang ni kita boleh klik je tau. Kita boleh klik, saya refresh. Saya refresh contoh dia. Kita tak nak bagi dia boleh klik kipas ni. Sebab dia mesti buka ni dulu baru dia buka kipas ni. Sekarang saya klik ni pun dia boleh buka kan. Jadi itu yang kita nak halang benda tu terjadi. Okay, benda tu kita setkan di dalam video yang seterusnya. Terima kasih.